Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni kita kembali. Topik dia bukan topik berat lah. Jadi bila aku pergi mengopi baru ni, aku pergi mengopi dengan kawan aku. Jadi dia macam, kenapa kau keep on buat Kenapa kau keep on buat konten walaupun kau tengok view kau kadang-kadang sendu. Ni sendu bukan sendu biasa-biasa guys. Ni sendu betul 3, 4, kadang-kadang 18, 20 tu bagi aku syukur lah. Syukur. Tapi bukanlah dia nak downgrade aku, atau dia nak downkan aku, atau dia nak jatuhkan aku, tidak. Tapi dia tanya aku soalan lah. Mungkin benda tu dia bertanya tu supaya dia sendiri pun dapat jawapan yang aku boleh buat kot benda ni. Macam gitu lah. Macam gitu. So aku pun cakap dengan dia, because of aku tahu sebab kenapa aku start buat. Itu yang first kali lah. Macam aku cakap, lately ni aku buat video bercerita pasal kenapa korang kena buat video, kenapa umur 30, 40 patut fikir-fikirkan untuk jadikan YouTube ni tempat yang kau boleh dapat income. Benda-benda macam gitu lah. So by the way, nama aku Hafiz Izami. So hari ni kita nak borak pasal topik yang tadi tu lah. Dia kata kenapa aku keep on buat dan kenapa aku buat. So ni cerita balik lah pada tahun 2019. Aku adalah seorang yang suka tengok video dan aku belajar. Tapi aku akan cari orang yang aku rasa ngam lah dengan otak aku, kenalah dengan jiwa aku. Cara dia cakap, video dia, konten dia kena dengan aku. Jadi aku tertengok satu mamat ni lah. Dia nama dia Gary Vaynerchuk. Kau cari lah Gary V. Kau search je Gary V kat mana-mana platform ada. Jadi aku banyak belajar tentang cara kerja dia, cara apa dia buat, apa sebenarnya yang dia buat di belakang ni. Kenapa konten ni penting pada zaman ni. Kau bayangkan dia menjerit-jerit setiap hari dulu 2017. Dia suruh orang main TikTok. Kalau letak kau lambat, buat TikTok kan. Jadi masa tu macam kita kat Malaysia tak kau rasa TikTok kat Malaysia meletup ataupun betul-betul naik time PKP lah. PKP 2020 macam itulah baru start. Tapi dia dah 3 tahun awal kan. So aku pun tengok dia, aku belajar sebab aku suka dengan dia ni sebab aku suka cara dia tu. Dan nanti aku relate lah kenapa aku jadikan dia ni macam ni cara modul dia tu lah yang aku guna pakai sampai hari ni. Apa yang aku cuba buat. Dia ni aku bagi sejarah sikit lah. Korang boleh search dia lah. Sejarah dia masa YouTube baru keluar, dia dah buat video kan. Tak ada istilah nak edit power ke apa. Tak ada. Record post. Kita tolak tepi barang apa yang dia jual. Kita tolak tepi bisnes apa yang dia buat. Kita nak tengok apa yang dia buat dan kenapa dia buat. Satu, dia buat tu adalah untuk branding lah. Nanti sekejap kita sampai lah kenapa aku keep on buat ni tadi. Tapi dia kat situ dia start. Zaman YouTube tu dia dah start YouTube tahun 97-98. internet kita pakai dial up yang macam gerak-gerak benda-benda tu semua kan. Malaysia pakai apa, jaring masa tu, aku tak ingat lah apa nama dia. Tapi benda-benda tu lah. So dia waktu tu dah pakai hantar email. Padahal zaman tu bukan semua orang ada email. Satu, mungkin company saja yang ada email. Nombor 2, zaman tu masih lagi orang pergi ke, kalau nak buat iklan macam sekarang FB ads lah, whatever social media yang ada ads lah. Dulu sama ada kau masuk surat khabar atau kau masuk TV, radio, macam itu lah. Internet ni semua belum lagi. Jangan cerita pasal platform YouTube lah apa benda semua. Jadi dia pun buat. Dia kata YouTube ni boleh. Dia kata dan dia buat. Dia pun buat. Sampailah dia kata hari-hari dia buat. Walaupun tak ada view apa semua dia buat. Sampai satu masa kedai bapak dia ni daripada berapa tu jadi sampai 30-60 juta punya value. Lepas tu dia keluar, dia buat sendiri company dia daripada zero, daripada tumpang office orang, tak ada staff. Sekarang dah value dia dah 100 juta lebih macam itulah company dia. Set value dia.
So main point dia adalah, aku terfikir bila aku tengok video dia tu, aku cakap betul lah. Sebab aku tak boleh fikir yang aku nak main game tu. Bila kau buat berniaga kau tak boleh main short period punya ni tau, game. Contohnya kau buat satu benda, kau rasa okay, hari ni aku buat, minggu depan aku nak kaya. Tak boleh. Kau percayalah cakap aku, tak boleh. Semua orang kena ambil jalan yang betul, satu. Nombor dua, kau kena betul-betul ambil long term punya plan dan game. Kau kena faham benda ni. Tapi short term kena ada juga, sebab kau nak income. Kau tak kau nak makan macam mana kan? Faham tak? Tapi itu untuk kau survive tu masing-masing lah. Yang tu kau mungkin topik-topik lain lah. Tapi kita cerita hari ni macam kenapa aku masih buat dan kenapa aku buat. First kali untuk branding tu lah. Untuk branding, aku slowly cuba build branding aku. Contoh lah aku kerja dengan satu company A ni. Aku kerja dengan company A ni sebab aku agent. Aku agent insurance. Jadi aku agent unit trust. So aku kerja dengan company A ni. Sampai satu masa company ni jadi mungkin ada isu ke whatever ke pada dia buang aku. So kalau aku brandkan company tu, aku nak kena start balik from zero. Ni korang yang agent juga macam aku dengar betul-betul. Kau kena start balik from zero. Tapi kalau kau dah build brand kau sendiri, nama kau sendiri, kau pergilah ke mana pun, kau boleh survive. Sebab orang tak beli because of the product, orang beli because of kau. Orang percaya kat kau, brand kau tu. Itu untuk side yang macam aku lah, macam aku agent, whatever lah. Nombor dua, bila kau dah create brand kau, kita ambil kat sini apa yang Carol Laming buat. Berapa lama dia buat video, memasak lah whatever, apa benda semua tu. Lepas tu baru dia keluar produk dia. So game dia adalah, dia buat branding. Bila dia buat branding tu dah kuat, orang suka dengan dia, dengan cara dia apa semua. Dia memang one of a kind lah. Bagus punya influencer lah. Tapi tu dia keluar barang dia, dia keluar produk dia, laku keras lah. Itu antara reason yang bila aku borak dengan kawan aku tu lah, dia cakap, kenapa kau buat kenapa kau keep on buat walaupun kau tengok ada sendu ada tidak. Ya contoh macam aku post kat TikTok, aku pernah je sampai ratus ribu punya view. Dan aku sekarang ni bila kau post 100 pun susah, nak lepas 200 tu pun susah. Tapi aku keep on buat. Kenapa? Because of benda ni lah. Kau kena create brand kau sendiri. Orang nampak macam, oh dia ni aku tu lah. And baru ni Alhamdulillah, benda belum close lah. Tapi aku nak cerita pasal ini antara reason lah. Dan hasil itu slowly nampak. Ada kawan aku call, aku punya company nak buat ni lah. Aku tengok kau selalu post dekat social media kau. So boleh tak kau come out dengan apa-apa idea untuk buat dia punya medical company pula, benda-benda tu lah. Tapi bukan kita nak cerita close tak close tu nombor tu rezeki lain. Tapi yang aku cerita ni pasal brand tu tadi. Pasal orang macam, oh iyalah, aku ada ramai, aku rasa lebih 15 orang, lebih 30 orang kot yang datang. Sebab aku ada satu type yang aku jarang nak approach direct dengan kawan-kawan circle aku ni. Kalau kawan, kita berkawan, kita jangan menjual apa-apa kat dia, kecuali dia datang tanya. Dan orang PM aku, aku nak buat medical card lah. Aku nak buat ni lah. Aku dengar sekarang kau buat ni aku nak refinance rumah lah. Aku dengar sekarang kau buat ni lah, aku nak buat tu lah. Aku ada benda-benda tu because of aku keep on buat. Main dia adalah aku keep on buat. And the best, aku suka satu quote ni. Dia kata, Gary ni lah, which is benda tu aku macam, aku kena pegang benda ni. That's why aku keep on jalan je, langgar je. Dia kata, view kau ada 100,000, ada 1 juta, tapi tak ada orang pun nak beli barang kau, tak ada orang pun nak ambil produk kau, tak ada orang pun nak ambil servis kau. Compare dengan tiba-tiba view kau ada 1, tapi orang tu datang, dia cakap, aku nak ni lah, aku nak buat any sort of financial advising or whatever semua ni dengan kau. Lepas tu dia dah settle. Aku nak recommend sekali lah adik-beradik aku, mak bapak aku, pakcik, makcik, saudara terjala tu, nenek semua. Faham tak? So benda tu lah, bukan 100,000 view tu penting, super penting, tidak penting. Contoh kalau kau main YouTube punya video, konten apa semua tu, kau perlukan banyak tu baru kau tu. Tapi macam aku cakap tadi lah, main point dia adalah, walaupun 1, tapi kadang-kadang 1 tu yang datang kat kau untuk ambil hikmat kau. Apa-apa sajalah, mungkin kau macam kau
owner kedai kereta ke, kau jual kereta ke, kau jual insurans macam aku ke, kau buat property ke, kau buat benda tu lah, macam gitu lah. Tapi kalau view kau ada 5,000 tapi sale kau tak ada, tak guna juga. Faham tak? Sebab tu dari awal video aku yang kemudian ni, dari awal yang aku start masuk, kenapa orang kena start buat video YouTube lah, apa benda semua ni, bukan pasal konten kau tu yang penting, consistency tu, supaya orang tahu yang kau ni ada. Kita tengok nama brand-brand besar lah, apa semua yang atas ni, yang semualah, semua brand-brand besar ni, kalau diorang cuba satu hari dia stop buat iklan, habis tu lah. Habis. Dulu ada satu fast food popular, antara yang paling awal masuk Malaysia, dulu kat PJ popular, aku malah lah mention nama apa semua. Tapi bila dia kurang buat dia punya ads, kurang buat iklan dia, kurang buat marketing dia, advertisement dia apa semua, dia advertisement ni adalah untuk kekalkan kau relevan. Jadi sama juga macam kita, bila kau nak buat sesuatu, bukan pasal view banyak, super banyak tu yang jadi super penting, tidak. Dia nak kau kekal relevan, keep on. Macam artis kan, sekarang dah tak buat album, dah buat single, 2-3 tahun okey keluar satu single, supaya orang kenal dia, oh dia ni wujud lagi. Especially penyanyi lama lah, kalau artis baru, keluarkanlah album seboleh-bolehnya. Kalau aku ada rezeki, aku pun nak keluarkan album, kalau ada rezeki lah. Tapi mana nak tahu kan, berkat doa korang yang tengok video ni, urusan aku mudah, aku boleh capai cita-cita aku untuk keluar satu album, kita pun tak tahu kan. So benda tu lah, harapnya terjawab. Dan aku harap membantu supaya korang pun betul juga kot apa benda yang dia cuba sampaikan ni. Aku cuba sampaikan sesuatu, sebab benda ni adalah perbualan aku dengan kawan aku. Jadi benda tu macam kita lebih pada sharing experience, sharing apa aku punya thought, maksudnya apa fikiran aku, apa vision, misi aku, benda semua tu lah. Tapi jangan lupa, macam aku cakap, best ada juga kawan aku cakap, jangan risau bang, kita kena buat video ni sebab kita ada misi. Cantik, kita memang ada misi. Satu hari satu video, kalau mampu. Kalau tidak, kau buatlah seminggu 3, seminggu 1. Itu pulang, masing-masing lah, ikut masing-masing. Kalau kau full time, kau kenalah buat hari-hari. Tapi kalau kau macam aku ni yang part time, kita just nak buat brand tu, akulah personally, aku nak create aku punya own branding tu, supaya orang, oh dia ni buat ni, dia buat ni, buat ni. Semoga terjawab lah. Sebab ini apa yang aku jawab dengan kawan aku tu lah. Jadi semoga korang dapat sesuatu daripada apa yang aku share dengan korang lah. Okay, so fikirkan guys. Ciao, Assalamualaikum.